Yo, what's up guys? Everybody again my YouTube channel Shigaraki Tomura again. Yeah, itu ya dari saya Shigaraki Tomura ataupun di orang panggil adalah Tomura. So guys, hari ini aku akan unboxing barang lagi guys. Yeay. Okay, kali ni korang tak tahu aku akan unboxing barang apa. Ya, tak lain tak bukan Beyblade X. Tapi kita tak boleh tahu apakah isi barang dia. Beyblade, ya. Isi dia barang Beyblade, ya, okey. Tapi Beyblade apa yang aku beli? Ya, kalau korang nak tahu jangan lupa like, komen dan subscribe perkembangan YouTube saya. Dan aku nak tahu apa-apa semua kan. Okay, so kita tak boleh banyak masa dan banyak basi lagi. Jom, apa lagi kalau kita buka sama-sama. Okay, kali ni ini depan dia, tapi masih tak. Okay, kita cong-cong dulu. Dah dengar kan suara dia? Okay, sini. Okay, dengar kan bunyi dia? Okay, ini bunyi dia. Okay, so apa isi dia? Jom kita buka sama-sama. Sekejap. Nak buka ni macam mana? Okay, so kita akan buka dengan bantuan pisau ajaib guys. Okay, jom kita akan buka. Kita buka belah ni ya. Sebab kat sini aku tak boleh tunjuk aku punya alamat rumah apa semua. So jom kita unboxing. Wow. Guys. Aku buka kau sangat sampai terbuka dia punya ni. Okay, bodoh amat. Kita tak peduli kan ni. Okay, nampak kan sudah dia punya ni. Okay, jom kita tengok dalam dia. Ya. Uish. Okay, apa kata? Okay, jom. Satu, dua. Okay guys. Oh my god. Yes, ini ya yang saya akan bawa. Kita tunjuk adalah Hellside. Okay, sekejap. Aku akan pause dulu. Okay guys, sudah kita diperlihatkan Hellside bag aku yang aku baru order ni. Okay, so ini dia punya writing dengan bit dia. Bit dia aku belum baca lagi. So, yalah. Ini aku ada kat Shopee. Yang ni masih ada kat Shopee. Nanti kan dia punya bagian link apa semua ni, nanti kan aku akan share kepada korang. Okay, jom kita buka. Kita buka ini pakai gunting. Okay, kita gunting. Ya, akhirnya ini aku dah buka. Wow, kita tengok. Wow, Hellside guys. Hellside bag yang keberapa aku sudah beli ya. Tengok ada punya belakang dia skru apa? 4 biji skru. Okay, ini dia punya latar push. Ini Hellside tu. Push. Nah, dan kalau nak tengok raicik dia berapa ya? Sekejap, aku tengok dulu. Sayangnya dia tak ada nombor pula. Okay, ni dan big dia. Wish, big dia macam sama dengan tu je. Sekejap, sabar guys. Ya, dia macam sama dengan big. Oi. Oh ya. Oh, beda. Oh, okay. Beza. Dia punya beza. Oh, berbandingan dengan ni, yang untuk Hellside dia punya ni adalah big dia segini. Okay, kalau korang tahu lah big dia segini. Aku tunjuk pakai tangan aku lah. Dia punya big segini. Tapi kalau yang untuk Hellhammer, dia punya big dia ni. Ini. Kenapa beza tau? Kau tengok dia punya bag. Kau tengok yang macam apa, kalau macam si Hellhammer,
Dia punya big dia segini. Dia macam betul apa tu, macam betul Hexagon. Sedangkan yang untuk kalau yang untuk si Hellside, dia bulat bahagian bawah big dia. Itu yang perbezaan dia. Tapi dia tetap juga boleh juga buat serangan dia adalah apa tu, serangan dia extreme, bisa guna serangan ekstrim kalau nak di-comparekan dengan ni kan. Oh ya kan? Oh, yang macam beza sikit dengan big ni. Dia punya ni bulat dia besar. Sedangkan dia punya bulat ni ya kecil. Okey, kita comparekan dengan dia punya ni ya guys. Dia punya ni ya. Okey, tengok ini dia punya right cheek dia. Dah macam tidak jauh beza juga dengan right cheek ni. Dia sama-sama tapi perbezaan dia, yang ni dia merah sikit, dominan colour dia. Ini dominan merah dan putih, perpaduan macam Indonesia cok. Okey, dia macam perpaduan dengan Indonesia punya colour. So sama ya, dia punya right cheek dia sama ya, tidak macam jauh beza. Sama juga R dan L juga. Ini sama R dan R. Ada R dan L. Oh ada. Tapi korang macam tidak nampak. Okey, aku kasih no. Ini R dan L. Okey, so jom kita comparekan lagi dengan BAM Hellhammer yang aku tak pernah review kat korang. Ini Hellside. Perbezaan ya. Ini dia nampak lagi evolusi. Dia punya Hell's Reaper dengan Hellside. Hellside dia gini. Sebenarnya aku ada si Hellhammer, tapi Hellhammer aku pecah. Ni aku nak beli balik. So ni. Okay, so aku belum ada Hell's Chains. Okay, jom kita pasang sekarang. Jom kita pasang sekarang Okey. Memang ketat sikit. Okey, nice. Ini dah. Yes. Side. So coba. Ya, itu dah. So sekarang yang pernah ada. Okey. Aku ada 2 sudah. Tadi tu 3. Yang satu lagi pecah, nak kena beli lagi. Okay. Ini dah Hell's Reaper and Hellside. Okay, B yang belum aku pernah ada. Tak, kalau nak diberdirikan tegak guys, tegak. Dia punya tu tegak. Sama dengan si ni. Bentar. Okay, dia punya ni sama je tegak. Okay. Jom pengakhiran video ni. Tengoklah ni dia punya ni. Wow. Okey dah. Ini dah dia punya. Inilah collection bay aku. So ini aku punya collection bay versus dog. Okey, kita akan tunjuk ni. Okay, so yang bay yang tak pernah aku review ni, Hell's Reaper, Garuda. Ini bay yang tipe meta juga, tapi aku tak tahu nama dia. Okay, siapa yang kat sini yang tahu nama bay ni, tolong tulis kat komen Tolong tulis kat komen. Kita ada versus Dark. Oh, hampir. Kita ada Hell's Chains. Dan terakhir Rhino Reaper.
Okay, so itu sahaja dari saya, Izzah Haili. Okay, siapa kat sini yang suka pada video saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Kalau anda mau saya review lagi baby yang seterusnya, saya akan datang kembali akan masa akan yang datang. Saya adalah Sheikh Garaki Tomura. Kebiasaan orang panggil Tomura. Di sini sahaja dari video saya. Saya betul-betul minta maaf kalau saya ada terkata kasar ataupun kata-kata yang bagi korang tak macam kata-kata yang bagi korang yang tidak menyenangkan. Saya betul-betul minta maaf dan saya betul-betul atas bersalah apa yang saya atas kelakuan saya, okey? Saya adalah Izzah Haili bin Muhammad Raksi. Di sini saja video saya. Kat sini jangan lupa like, komen dan subscribe. Kalau mau ada apa-apa sahaja yang komen yang anda mau, okey? Is a video and is out.